ada masalah gangguan ataupun anasir gangguan, janganlah bertangguh walaupun satu hari. Bukan kita paksa, tetapi kita bagi nasihat berdasarkan pengalaman yang banyak. Kerana masalah gangguan ni kita tak nampak kesan dia daripada satu hari ke satu hari, akhirnya dia membawa kesan yang parah dalam kehidupan. Waktu itu kita nak berubat pun susah lagi. Andai katalah penyakit itu seumpama kanser, bila kita tahu di tahap yang pertama, maka orang akan cari suplemen, akan bawa rawatan dan sebagainya. Kerana kita tahu kalau sudah berada di tahap yang keempat, umur tidak panjang lagi. Itu selalu berlaku, ataupun untuk mengobatinya amat-amat sukar. Jadi kerana itulah bagi mereka yang ada gangguan, jin akan menangguh-nangguh supaya daripada tahap yang biasa pergi kepada tahap yang kritikal, sehingga emosi tak mampu dikawal, sehingga rumah tangga makin berkecamuk, sehingga badan makin sakit, sehingga payah kadang-kadang nak kawal keadaan tumbang dengan sendiri dan sebagainya. Waktu tu kita terpaksa berubat tiap-tiap minggu. Ini khas bagi mereka yang ada gangguan atau ada anasir gangguan. Elakkan tangguh, keluarkanlah walaupun sedikit pengorbanan yang kita keluar, tapi untuk nilai hasil yang baik untuk diri kita. Janji bila kita ruqyah atau menggunakan bahan ruqyah pada diri, jin itu keluar dan tidak menguasai, atau tidak makin bertambah kekuatan dia dalam diri kita, dan kita pula semakin sihat dan lindungi insya-Allah.